Jadi kita dah pun sampai dekat Kelantan, dekat jam pukul 2 pagi kita bergerak semalam. Dan sekarang ni dah pukul 7. Lama jugalah perjalanannya, tapi syukur Alhamdulillah kita dah sampai. Tempoh Wira sudah pun sampai di hentian RNR dan sekarang selepas 7.23 pagi. So kita akan sarapan. Jalanan kami malam tadi daripada KL hujan lebat, sehingga ke Kuala Lipis baru hujan tu reda dan berhenti sekejap. Dan sekarang ni di Gua Musang ni kita boleh tengok memang cuaca mendung dan berkabus, menandakan bakal hujan sekejap lagi. Dalam perjalanan kami tadi, Alhamdulillah semua jalan masih lagi kering, tiada jalan yang ditutup. Dan kita harapkan perjalanan kami daripada Gua Musang ke Pasir Putih juga akan lancar seperti malam tadi, insya-Allah.